Yang pertama, kita tertelan. Istilah soalannya tertelan, bukan kita menelan dengan sengaja. Okey. Kalau kita tertelan air liur semasa kita ambil wuduk dan sebagainya, ini kita boleh refer kepada Fatwa Nawawi. Imam Nawawi ni, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ulama besar, khususnya ulama mutaakhirin dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Okey. Imam Nawawi dalam fatwa dia berkata bahawa sekiranya air kumur daripada wuduk ataupun kita gelas sebagai air madmadah, ataupun al-istinsyaq, kita basuh hidung, kemudian kita rasa macam termasuk sikit masa kita ambil wuduk, kerana ini sunat yang besar dalam wuduk, berkumur dan basuh hidung dan sebagainya, min ghairi mubalaghah, dengan syaratnya tidak berlebihan. Tidak berlebihan, maknanya bukanlah kita ambil sampai 2-3 gelas untuk kita nak berkumur tu kan, lepas tu sampai bertakung air kemudian kita telan. Yang tu tak boleh. Yang itu dianggap sebagai mubalaghah. Tetapi kalau kita dah keluarkan air tersebut, kemudian mungkin daripada 100% yang masuk, ada lagi 2-3% yang berbaki, yang kita tidak sengaja, kita tertelan, maka fala yuftir, maka tidak terbatal puasa kita tadi.